Assalamualaikum, selamat petang. Lama tak buat video. So hari ni kita on the way pergi Thailand untuk event Evo Day. Event ni dulu ada, dulu pergi juga. Ni pun aku pergi juga. So kita gerak awal sikit tahun ni. Kita overnight kat Alor, besok baru masuk ke border. So aku dah on the way lah. Ada yang dah gerak malam tadi, ada yang tadi tengah hari dah gerak, ada yang akan gerak malam ni, pagi besok pun ada. So hari ni ada yang gerak ni petang ni kot, tapi aku tak sayang diorang, tak jumpa. On the way, kita baru on the way ni. Hujan sepanjang jalan. So harap-harap selamat lah perjalanan kita. Alright. Okay, jam pula, accident. Habis. Jam sekejap 10 minit. So kita teruskan perjalanan. Baru sampai mana tadi? Berang kot. So kita teruskan perjalanan. Hujan masih lebat. Let's go. Okay, kita meneruskan perjalanan hari kedua. So tengah tunggu co-pilot sampai. Semalam tadi tidur Alor. Sekejap lagi kita masuk border lah. Dah pukul 12. Sekejap lagi kita on the way pergi border. Alright. Gang, kita dah masuk Danok. Ada nampak lah pula. Ada geng-geng ibu kat sini tengah makan. Kita pun makan tadi kat kedai situ, kat area Danok ni. So sekejap lagi kita masuk ke Hat Yai. Alright. Okay guys, kita bergerak ke Hat Yai pula daripada Danok. Kita dah makan tadi kat Danok dan bergerak ke Hat Yai, ke Al Fahad Hotel. Alright. Guys, kita dah sampai ke Hotel Al Fahad. So majoriti duduk sini lah. Tahun sebelum ni aku tak dapat duduk sini sebab penuh. So tahun ni dapat duduk sini. So banyak kereta yang dah sampai dah ni, penuh. Oh, ni ada parking lah, sumbat lah sini. Yes, kita tengok. Kenapa ada R35? Yeah, mari kita masuk parking. Sampai setelah berapa jauh perjalanan? Berapa kilometer? Berapa ribu kilometer? Berapa ribu? Okay guys, lagi kita ambil gambar kereta. Alright. Okay geng, kita tengah register untuk stiker, ambil baju untuk event esok. So siapa yang ada stiker je lah boleh masuk. So ramai geng yang dah sampai dah kat luar. Tapi ada yang breakdown kereta. Mungkin dia nak repair, try repair kereta malam ni. Kalau tengok ramai lah ni kat luar. Tapi hujan lah, 2-3 hari ni hujan lebat. So
Tak tahulah macam mana dia nak repair kereta malam ni hujan lebat. So banyak kereta lah kat luar ni. Penuh dah parking lot hotel ni. Hujan lah. Alamak, tak boleh nak pergi sana. Okay guys, pagi ni kita dah berkumpul untuk bergerak ke track Songkla. So ramai dah bergerak lah. Ada banyak lagi kat belakang ni belum bergerak. Tapi separuh dah bergerak lah. Tapi tak apalah, slow-slow. Banyak lagi geng. Pagi ni hujan, dijangka tambah lagi hujan sekejap lagi. Tak apalah, kita bawa payung, tak ada hal. Guys, kita dah bergerak dari hotel. Kita dah sampai midpoint dekat masjid, apa tu nama dia ni, masjid kat Songkla ni lah. So kita ramai-ramai konvoi bergerak ke track. Sekejap lagi banyak lah ni, campur lah semua Malaysia Thailand. Alright.
kita bergerak ke Songla Speedway. Ramai sangat ni. Kena ada escort ni, tapi ada escort rasanya. Kita beratur belakang tengah sikit. Guys, acara drag for fun dah mula. Ni free running. So diorang tengah ambil time free running lah.ขอพิตตี้มาพี่สอนปล่อยมาเร็วเอาโปรไฟล์ก่อนเร็วๆเผื่อดังไปถึงมาเลยมา
Okay guys, kita tengah tunggu untuk makan malam, dinner. Sekejap lagi nak register. Dia jual baju lagi kat sini. Merchandise ada, masih lagi ada jual. Ramai pilih lagi. Tadi aku dah belilah sikit merchandise Ready Art Mitsubishi. Ni yang geng lain yang buat ni, tapi ada masih lagi boleh beli lagi. Sekejap lagi kita masuk dinner. Alright. Okay guys, kita makan malam tapi dia buat dua section. Satu belah situ, satu belah situ. Yang tu main hall lah sebab penuh. So ramai untuk event tahun ni. So penuh lah. So yang ni main hall. Semua dah makan. Kita orang duduk yang hall yang kat sana lah. Ni main hall. Ni penuh lah sini lah. So kita section yang belah belakang lah. Dia tak join dengan main hall, tapi tak kisahlah. Semua dah lapar lah. So janji semua dapat makan. So lauk dia padu-padu juga. Ada ayam, ada mie. So ni hall yang satu lagi lah, yang sebelah sini. Semua dah habis makan. Yeah. Okay, kita tunggu event cabutan bertuah. Ramai dah masuk dalam main hall. So kita tunggulah kok dapat menang kan. Terima kasih kepada organizer Thailand to make this event. Tahun ni ada event, ada aktiviti sikit. Walaupun cuaca tak baik lah, tapi dapat juga kita gather semua ibu kat sini. Dan kita harapkan guys, kita dah bergerak keluar dari hotel Al-Fahad dan bergerak ke border lah. Aku gerak awal sikit, tak adalah awal, gerak diorang ada yang stay lagi, tapi kita gerak hari Ahad lah sebab nak mengelakkan jam. So pagi, kita gerak awal pagi lah. Dah singgah 7E, beli apa yang patut, lepak Amazon Cafe tadi sekejap. Lepas tu sekarang ni bergerak ke border pergi Kayu Hitam lah. Alright. Okay guys, kita dah sampai pergi Kayu Hitam. Tamatlah perjalanan Ibu Day untuk tahun ni ke Thailand. Tapi video tak banyak sempat ambil lah. Jumpa lagi lah. Ada rezeki jumpa lagi di event akan datang. Alright guys, ciao.